Buli. I ada soalan. Okey, kalau kereta I tayar pancit, I nak jack kereta, dia punya point nak letak tu dekat mana? Okey. Mari saya ajar you. Okey. So pertama kamu mesti mau tengok you punya jack dekat mana. Ada kereta yang letak belakang bonet, ada kereta yang letak bawah seat. Ini adalah jack. So you orang jangan lupa yang ini ada tapak punya kan dekat bawah. Saya pernah tolong satu perempuan dia ini macam ni tau. Dia ini letak dekat bawah, ini letak dekat atas. Nasib baik saya tengok tau. Kalau bukan nanti itu kereta mesti runtuh. Tumbang lah kereta macam tu. Okey, tumbang. Okey, balik. So ingat yang ada longkang ni kat atas, yang straight kat bawah. So ini longkang dia mau masuk sini. Okey, kalau sebelah belakang punya tayar, then you letak dekat sebelah belakang. Okey, kalau depan punya tayar, you letak dekat depan punya side. You jangan letak tengah-tengah. Bukan tengah-tengah jangan letak tengah-tengah. Okey, let's say kita nak buat tukar tayar yang belakang. So kita letak dekat sini lah. Faham tak? Boleh Benda yang tengah ni khas untuk masuk kat longkang tu lah. Yes, betul. So you masuk macam ni lah. Faham tak? Okey, kita nak naikkan dia sampai tayar tinggi mana? Sampai tayar naik lah. Sampai naik 1 inci macam ni sudah okey. Dah terangkat lah. Yang skru ni kita buka sebelum kita naikkan. Yes, betul. Contoh tayar ni pancit, buka skru dulu. Kalau untuk perempuan tak tahu, dia memang sangat ketat. So bila dah masukkan tu kena pijak dengan kaki. Ya, betul. Dah buka skru, naikkan. Tapi jangan buka habis, buka sikit dulu. Kasih dia longgar lah. Kasih longgar lah. Longgar saja. Dah naik, baru kita ni. Kalau perempuan tak cukup kuat, pijak dekat sini. Faham tak? Pijak. Okey, jangan pakai tangan. Okay. And then satu lagi yang sangat penting pilih tempat yang rata tau. Yes. Sangat penting. You jangan tukar tayar dekat tempat-tempat yang naik bukit tau. Itu I pernah ini pernah I tengah drive kereta. Tiba-tiba tengah drive tu I nampak tayar ni turun bukit. Aduh. I bawa depan sikit ada seorang perempuan tengah berlari kejar. Teruk macam tu. So tempat rata guys. Tempat rata. Jangan lupa tau. Okey? So dah tukar-tukar semua. Contoh kita dah tukar-tukar semua. Dan kita pusing balik lah. Ya, betul. Pusing balik sampai turun. Dan kita simpan balik semua kita punya jack. Okey? So kalau you orang nak tahu lagi apa-apa kan, sila komen. Okey? Alright. Okay, bye. Jangan lupa follow, like and share. Bye-bye.